Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera lagi, jumpa lagi pasal ikan tilapia lagi. Nak review pasal lain saya tak tahu. Okey, pasal ikan tilapia saya boleh tahu. Okey, saya boleh kongsi sedikit, mungkin bermanfaat lah. Okey, yang ni ada 3 ekor dalam ni dan ada lagi sekok dalam tu, saya tak bersiang lagi. Yang ni dah siap siang dah. Lepas tu mungkin saya boleh share juga, ada yang setengah kalau kita tak makan ikan tilapia ni, khususnya ikan darat lah. Tak kira lah ikan keli ke, ikan puyuh ke, kira ikan yang ternakan atas darat ni, memang dia tak makan. Okey, mungkin disebabkan yang macam video yang saya review dulu tu, ada juga pasal apa orang tak makan ikan ayat tawar ni kan. Okey, kalau selalunya orang akan cakap hanyak ataupun berbau pucuk kayu, tak berbau apa pun. Tapi sebenarnya itu adalah mitos lah, adalah konflik masyarakat saja. Okay, saya boleh kongsi juga. Kalau kata nak bagi hilangkan hanyak ikan tilapia ni, okay, pengalaman saya lah selama ni yang saya dah buat ni. Okay, kalau macam ni yang saya dah bersiang dah ni, okay, kita dah bersiang dah, kita dah buang semua, kita cuci semua perut dia. Bahagian organ dalamannya kita dah buang dah apa semua. Okay, di bahagian bawah ni, bahagian kelamin ni kita cuci bagi bersih. Okay, itu salah satu faktor lah. Okey, lagi satu, saya nak kongsi juga ni yang dekat bahagian rongga mulut ni. Okay, saya akan nampak lah. Bahagian rongga mulut ni, yang dia buang ni, kita dah buang perut dah di bahagian rongga mulut ni. Kita koyak sikit, dia punya sirik tepi ni. Okay, kita akan nampak rongga yang mulut ni. Okay, lelangit dia ni, sebenarnya kita boleh koyak. Dia di sini ni ada satu lendir. Kalau kita tengok dia macam lendir sikit lah. Sebenarnya kita boleh koyak. Okay. Dia kalau koyak ni, dia akan keluar satu lapisan lendir. Lendir ni memang saya akan buang. Okey, nampak? Macam ni. Macam ni. Kita koyak dia. Okay, dia akan keluar satu lapisan lendir di lelangit mulut dia. Bahagian atas saja. Bahagian bawah memang dah tak ada dah. Dah tak ada. Bahagian atas saja. Macam ni. Okay, saya tunjuk lagi sekali. Okey ni. Bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni. Dia akan ada satu lendir, satu lapisan. Jadi bila kita tarik, kita buang, dia akan keluar macam ni. Lendir ada satu lapisan yang agak besar juga di bahagian lelangit ikan tilapia ni. Okey, sekarang kalau dah lendir tu buang, jadi nampak bahagian ni macam merah, bersih dan kesat. Itu saja yang saya boleh kongsikan untuk tips bagaimana untuk menghilangkan mungkin bau hanyak lah. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada saya sendiri pun, pengalaman saya pun, kalau duduk hari-hari makan ni mungkin saya tak perasan lah. Kalau mungkin orang yang sekali-sekala makan, mungkin dia akan perasan hanyak lah ikan ni. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada ikan yang fresh, memang dia tak akan hanyak. Memang sama juga macam ikan laut tu. Tak ada masalah kalau kita nak buat makan. Cuma kalau ikan yang fresh ni, kita cuci bagi bersih adalah yang terbaik. Kalau ikan tu dah masuk ais, dah banyak hari, ataupun daripada kolam ternakan yang pemakanan dia yang agak kotor. Jadi kalau kita tengok di bahagian perut dia ni, mungkin akan ada warna yang lain lah. Saya tak mau cakap lah. Warna-warna tu mungkin anda sendiri dah tahu. Warna-warna apa di bahagian perut dia tu mungkin kita tengok. Kalau ikan yang macam saya ternak ni, ikan fresh yang baru saya ambil ya. Ikan fresh, nampak? Putih, bersih. Kecuali lah kalau kata waktu kita bersiang tu, mungkin hempedu dia tu akan pecah. Terkena, tercucuk dengan pisau kah ataupun gunting kah. Hempedu dia pecah, mungkin dia akan jadi hijau lah sikit di kawasan hujung-hujung ni. Itu tak ada masalah. Kita tak boleh cap lah ikan tu dalam kolam yang kotor. Tapi sebenarnya kalau kita buat ternakan sendiri, kita tahu, kita dapat nilai kebersihan ikan yang kita buat sendiri. Okey, harap video ni bermanfaat lah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Lupa nak bagi tahu. Saiz berat yang saya ambil ni 1 kilo lebih. Dan ada yang hampir 1 kilo. Yang ni mungkin kecil sikit. Yang ni hampir 1 kilo. Yang ni 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Dan yang ni pun 1 kilo lebih. Yang ni 1 kilo lebih. Saya ambil. Ada request lah untuk masak. Dan saya akan bagi kepada rakan-rakan yang boleh buat untuk sedekah lah sebagai jariah sikit. Assalamualaikum.